potato crispy. So bahan-bahan dia ialah kentang, garam, tepung jagung dan lada hitam. Pertama sekali kita rebuskan kentang sehingga kentang itu menggelegam. Kemudian kita buangkan air daripada kentang tadi menggunakan penapis. Kita letakkan kentang tadi ke dalam sebuah bekas, kemudian kita lenyekkan kentang tu sehingga dia menjadi hancur. Kemudian kita letakkan satu sudu kecil garam. So kita gaulkan. Kemudian kita letakkan serbuk lada hitam sebanyak yang kita nak. Okay, kita gaulkan bahan-bahan tadi. Kemudian kita letakkan setengah cawan tepung jagung dan kita gaulkan sehingga dia sebati. Kemudian kita ambil sedikit kentang tu, kita buatkan bentuk bulat. Boleh je nak buat bentuk yang lain, ikut kreativiti sendiri. Kemudian kita tekapkan menggunakan garpu dan menjadi seperti ini. Kemudian kita buat sampai habis kentang tu. Inilah hasil yang kita dapat setelah menggunakan satu biji kentang. Sekarang kita akan gorengkan kentang yang telah dibuat tadi. Okey, kita masukkan kentang tadi ke dalam minyak yang panas. Okey, kita gorengkan kentang tadi sehingga dia bertukar menjadi warna coklat seperti dalam video ini. Okey, kemudian kita dah boleh angkatkan kentang tu. Tapiskan minyak dia. Inilah hasil potato crispy daripada saya. Senang dan cepat saja nak buat. Rasa dia pun sedap, sesuai untuk makan petang-petang, sesuai makan dengan keluarga. Buatlah banyak sikit. Cikgu pun boleh cuba juga buat kat rumah. Selamat mencuba.